Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berkumpul pada petang ini. InsyaAllah untuk sambung apa yang telah dimulakan oleh Ustaz Abu Mubarak pagi tadi, itu berkenaan dengan buku yang kita daurahkan pada petang ini, iaitu hari ini, itu menjawab tuduhan Syekh Said Fudah terhadap Syekh Islam Taimiyah rahimahullah. Baik, yang mana kali terakhir tuan-tuan berhenti tadi sampai tajuk bab kelima kan, sebab bab istiwa dengan fauqiyah tu dua-dua perkara berkenaan ataupun tajuk berkenaan ada berkaitan. Penafian istiwa itu kerana tajuk masalah kedudukan di atas, dan sama dah dia vice versa. Semua sekali macam kita lihat kalau daripada permulaan tuan-tuan ikuti daripada tadi, sebenarnya ada istilah-istilah yang sebenarnya bila Said Fudah dia gunakan ayat ataupun ilzamkan ke atas Syekh Islam Taimiyah dengan satu tuduhan, dia sebenarnya sebutkan tuduhan tersebut ataupun apa yang dikatakan, dia kata ijma' para ulama' lah, ataupun bila diletakkan satu pengertian diletakkan tadi bukan datang daripada Quran dan Sunnah, bahkan ia datang daripada falsafah atau ilmu kalam. Itu termasuk yang insyaAllah kita nak masuk sekarang ni, itu tuduhan berkaitan dengan jisim dan juga istilah tajsim. Ini sering kita dengar berkenaan dengan orang kata kita yang mengatakan Allah Ta'ala berada di atas, kita menjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjisimkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal bagi mereka yang itu ada istilah apa, Allah Ta'ala tak bercantum, tak ada di luar alam, tak ada dalam alam, tak bercantum, tak berpisah. Dia sebenarnya tajuk itu sebenarnya apa yang diorang sebutkan itu tujuan dia untuk dia berpandukan kepada macam kita terangkan itu dalam kelas akidah Islam manhaj salaf, bahawa diorang ilzamkan melalui satu kaedah, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith, bercanggahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. So apa yang ada pada baharu, Allah Ta'ala tak boleh ada benda berkenaan. So kalau dia akan cuba kata tak ada. Cuma dengan kata lain, kalau anda kata benda tu Allah Ta'ala kata tentang dirinya ada pun, so kita kata ada tapi bukan maksud dia macam tu. Dia akan cuba terbalikkan lah. Hatta itu menjadi kes masalah kalam Allah Ta'ala. Dia sibuk masalah huruf dengan suara, dia sibukkan dengan istilah-istilah yang sebenarnya tak ada pun difahami, melainkan seperti mana yang difahami oleh ulama salafus salih. Tapi masalahnya ini yang kita kata yang sering berlaku, kadang-kadang mereka cuba untuk letakkan satu istilah, dan ini yang kita sebut ketika mukaddimah buku ni, Dr. Basri Ibrahim, Profesor Basri Ibrahim, dia letakkan berkenaan masalah manhaj Ibn Taimiyah ketika mana dia cuba untuk menjawab kepada tuduhan-tuduhan ataupun sebarang hujah golongan ahli bid'ah. Dia akan kata, apa anda maksudkan dengan perkara sekian? Kalau maksud anda adalah sekian-sekian-sekian dan benar, maka kita setujulah. Tapi kalau maksud anda sekian-sekian-sekian tapi benda tu bukan daripada bentuk yang benar, maka kita tolaklah. It's not about masalah tu, pasal istilah baru mereka letakkan, macam masalah huruf bersuara tadi, tak pernah dipersoalkan oleh para sahabat. Para tabi'in pun tak pernah tanya, tabi'in dulu yang tanya. Bila Allah Ta'ala kata wa kallamallahu Musa taklima, berkata-kata Allah Ta'ala kepada Musa dan kata-kata, semua faham kata-kata, tak bincang dalam macam mana kata-kata tu keluar, dengan apakah dia berlaku, tak ada. Bila kata tentang masalah fauqiyah Allah Ta'ala, adakah bila berarah maka dia makhluk, tak pernah persoalkan pun. Yang para sahabat tanya Nabi, hal nara rabbana yaumal qiyamati, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti. So diorang akan sibuk kata tak boleh sama macam melihat selain benda yang bukan Allah Ta'ala. So kalau makhluk kita tengok macam ni, maka Allah Ta'ala tak boleh macam ni. Dia pergi nafikan, walaupun Nabi dah beri contoh bagaimana penglihatan kita nanti, sebagaimana melihat kepada bulan yang mengambang pada malam 14, dan juga matahari yang terang, yang tengah hari tiada di antara kita dengan sebarang awan. Macam itulah kita akan lihat Tuhan kita pada hari kiamat nanti. Nabi beritahu tentang cara kita melihat, tentang Allah Ta'ala takkan kita samakan dia dengan bulan dan matahari. Okey, baik. So itu kena kesimpulan setakat yang tuan-tuan dah baca